Tanya Kementerian Pendidikan tu. Apa Kementerian Pendidikan dah buat 2 tahun setengah? Mana dasar besar? Tak ada pun. Ini Kementerian Ekonomi ni adalah pemikir dan perancang makro. Semua itu telah disiapkan dan memang akan diserahkan kepada kementerian-kementerian lain pun. Peralihan tenaga yang melaksanakan adalah Petra. Dasar gaji progresif yang melaksanakan adalah Kesuma. Contohnya kan. Jadi samalah juga dengan perkara-perkara lain. Jadi saya rasa tak timbul soal tinggal separuh kerja ni yang saya kadang-kadang ialah naik jaki sikit. Ialah yang Kementerian Ekonomi ni macam-macam kamu tanya. Pilah tanya kementerian lain. Pergi tanya Kementerian Pendidikan tu. Apa Kementerian Pendidikan dah buat 2 tahun setengah? Mana dasar besar? Tak ada pun. Jadi janganlah daripada duduk jadi menteri 5 tahun, tak ada kerangka besar, tak ada perkara besar. Tapi kamu duduk sibuk tanya yang menteri yang meletakkan jawatan 2 tahun setengah, tapi saya boleh senaraikan rekod yang panjang.